Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Syarin dari TM Motor World. Hari ini saya nak review sebuah unit motor baru Avas Kencana. Kencana? Kencana ya? Kencana. Kencana. Jom kita review. Alright, so kita bermula daripada depan Daripada lampu depan kita boleh tengok motor ni datang dengan LED. Alright. So kedua motor ni datang dengan disc brake depan. Pada bahagian sport rim pula, kalau kita tengok motor ni datang dengan saiz 17. Dan pada player-player lama mesti kenal brand ni, Comstar. So kalau kita pusing ke belah rantai dia, kita boleh tengok dia datang dengan full set peti rantai So memang safety untuk motor ni. Alright, kita tengok bahagian bawah seat motor ni. Yang paling penting, kompartmen dia dalam untuk motor ni. So kita boleh simpan barang-barang. So motor ni datang dengan meter analog, masih lagi mengekalkan model lama. Yang paling penting, Suzuki. Untuk bahagian enjin pula, motor ni memang 100% daripada Suzuki. Alright. So motor ni datang dengan FI, tak pakai carburetor. Yang paling penting saya tengok kat motor ni, ada stiker Negaraku. Jadi mana-mana warga-warga Malaysia, kita support Avas Kencana yo. Okey, untuk warna pula yang sampai dekat kedai kita adalah warna merah dan warna biru. Alright. So untuk warna lain saya rasa saya tak tahu, sebab saya tak Google pun. Alright, kalau berminat nak tahu harga motor ni, boleh contact sales team kita. Alright, cari motor, beli motor, jual motor di TM Motor World. Explore more, ride with us. Yang penting, Avas Kencana. Kencana. Ding 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 ding.